dengan kami. Tidak pasti jangan kongsi. Kita juga nak berkongsikan berkenaan tentang suatu penyakit dinamakan sebagai buasir. Jadi perkara ini mungkin menimbulkan ketidakselesaan dalam kalangan mereka yang pernah menghadapi dan sebagainya. Tetapi dalam konteks kita melihat tentang ketidakselesaan mereka yang menghadapi ataupun berhadapan dengan buasir ini, pastinya kita perlu untuk membuang rasa malu tu dan kita perlu terjemahkan dalam konteks untuk mendapatkan kehidupan yang lebih selesa dan juga merawat penyakit buasir tersebut. Jadi untuk kita bercakap tentang buasir bukan aib tetapi isyarat gaya hidup perlu diubah, bersama dengan saya ialah Dr. Muhammad Fadil Ahmad Nazlan, pakar perunding pembedahan am di UiTM Private Specialist Center UPSC. Assalamualaikum, selamat pagi doktor. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih doktor bersama dengan kami. Kita nak tahu tentang buasir ni doktor. Selalu kita dengar tentang buasir, malah banyak ubat-ubat yang dijual di luar dan sebagainya. Tapi dalam konteks perubatan ni, buasir ni kita nak mengenali tentang buasir dan bagaimana pembentukan atau terjadinya buasir itu dari peringkat awal lagi doktor. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Buasir, hemorrhoids ataupun pus terjadi apabila salur darah di dalam salur dubur itu membengkak. Baik. Di dalam salur dubur ini terdapat satu bahagian yang dinamakan sebagai anal cushion. Baik. Yang mana anal cushion ini berfungsi untuk membantu mengawal membuang air besar. Baik. Jadi kalau ada apa-apa faktor yang menyebabkan tekanan darah di dalam anal cushion ini meningkat, boleh menyebabkan buasir. Baik. Buasir ini ada beberapa jenis. Jenis pertamanya buasir di bahagian dalam, internal hemorrhoids. Buasir di bahagian luar, external hemorrhoid, dan juga campuran antara buasir dalam dan luar, internal with external component. Pentingnya kita bezakan kerana cara rawatan berbeza. Antara punca-punca buasir yang selalu terjadi disebabkan oleh masalah sembelit. Baik. Bila sembelit berlaku, seseorang perlu meneran dengan lebih kuat untuk membuang air besar tanpa menyedari bahawa proses ini menyebabkan tekanan darah di dalam anal cushion itu menjadi tinggi, menyebabkan buasir berlaku. Okey, kedua, tekanan tinggi di dalam perut ataupun abdomen. Salur darah di dalam anal cushion ini, perjalanan darahnya perlu melalui abdomen untuk kembali ke jantung. Jadi bila tekanan di dalam perut itu tinggi, boleh menyebabkan tekanan darah di dalam anal cushion itu tinggi, menyebabkan buasir berlaku. Sebab tu kita lihat wanita yang hamil boleh menghadapi masalah buasir, ataupun kalau sebelum ini dia ada masalah buasir, buasir itu boleh menjadi lebih teruk sepanjang kehamilan. Baik. Masalah penyakit kronik seperti kegagalan buah pinggang, jantung, hati, yang boleh menyebabkan lebih banyak air terkumpul di dalam perut, kita panggil ascites, boleh menyebabkan masalah buasir. Dan faktor ketiga, kita sering dengar orang ramai mengatakan berkenaan dengan sleep hygiene. Kita perlu melakukan beberapa rutin sebelum kita tidur untuk mendapat tidur yang sempurna. Tetapi jarang kita mendengar tentang orang mengatakan berkenaan amalan tandas yang betul. Okay. Kita lihat dewasa ini, orang lebih meluangkan masa yang lebih banyak di dalam tandas. Baik. Mungkin 5 minit untuk membuang air besar, 25 minit bermain telefon bimbit, bermain games, membaca buku dan sebagainya. Tanpa menyedari amalan ini boleh menyebabkan tekanan darah di dalam anal cushion itu menjadi tinggi. Sewaktu duduk di toilet. Betul. Menyebabkan masalah buasir. Sebab tu kita lihat dulu zaman toilet cangkung, saya rasa tak ada orang boleh bercangkung selama setengah jam. Tetapi lenguh sekarang kaki. lenguh kaki. Sekarang tandas duduk sejam pun ada orang duduk di atas tandas duduk sejam tanpa menyedari proses amalan ini boleh menyebabkan masalah buasir dan masalah buang air besar yang lain. Kalau dulu pesakit buasir ni kita lihat banyak di kalangan orang yang lebih berusia. Tapi sekarang kita tengok pesakit seawal umur 14-15 tahun boleh ada masalah buasir disebabkan oleh tabiat amalan tandas yang tidak betul. Okey. Kita nak tahu simptom-simptom kita mula merasai buasir itu dalam konteks ia sudah pun mula memberi ketidakselesaan kepada tubuh badan kita, sama ada buasir dalaman ataupun buasir luaran ini. Jadi apa antara simptom-simptomnya itu? Simptom utama buasir pertamanya pendarahan berlaku semasa membuang air besar. Baik.
selalunya darah ini darah hidup, fresh blood yang menitis di atas mangkuk tandas. Dan pesakit selalunya tidak mengalami kesakitan semasa pendarahan berlaku. Itu simptom yang selalu kita dapati. Kedua, buasir ini boleh terkeluar. Bila pesakit mengalami masalah ini, sebenarnya dia ada beberapa tahap. Tahap pertama, buasir itu membengkak tapi tidak terkeluar. Kedua, buasir ini terkeluar tetapi dia boleh masuk kembali dengan sendiri. Ketiga, buasir ini terkeluar dan pesakit perlu menolak kembali buasir ini masuk ke dalam. Dan keempat, buasir ini terkeluar dan sentiasa berada di luar. Tahap-tahap ini perlu dibezakan kerana cara rawatannya berbeza. Selain daripada dua simptom ini, pesakit juga boleh mengalami ketidakselesaan, gatal-gatal di bahagian tubuh tersebut. Ada kita nak tahu dari segi kaedah rawatan ataupun ubat yang disediakan. Mungkin kalau ianya bukan yang bersifat major, pakar perubatan ataupun pegawai perubatan akan memberikan ubat untuk melegakan. Jadi apa antara pilihan alternatif perubatan yang ada? Okey. Sebelum kita mulakan rawatan, kita kena pastikan bahawa masalah yang pesakit hadapi adalah disebabkan oleh buasir. Kerana simptom-simptom buasir ini boleh berpunca sebenarnya daripada masalah yang lebih serius yang lain. Seperti ketumbuhan di dalam usus, radang usus dan sebagainya. Jadi sebelum kita memulakan rawatan, kita perlu pastikan memang disebabkan oleh buasir. Selalunya pesakit akan menjalani ujian endoskopi ataupun kolonoskopi, yang mana kita masukkan kamera di dalam tubuh untuk melihat keseluruhan salur tubuh dan juga usus besar. Pertama, untuk pastikan tiada masalah lebih serius yang lain. Kedua, kita perlu lihat saiz buasir itu sendiri dan jenis buasir itu sendiri sama ada di dalam atau di luar. Kerana kalau pesakit memerlukan pembedahan, cara pembedahan ini berbeza. Dari segi ubat-ubatan, selalunya kita boleh mulakan pesakit dengan ubat yang dipanggil Diasmin-Hesperidin, yang mana ubat ini bertujuan untuk menurunkan tekanan di dalam salur darah di dalam anal cushion itu sendiri. Ianya sesuai untuk buasir yang kecil, buasir tahap 1, buasir itu mungkin boleh hilang. Tetapi untuk tahap 2 dan seterusnya, ubat-ubatan ini boleh mengawal sahaja simptom yang ada, tetapi buasir itu tidak boleh hilang. Mungkin pesakit perlu mendapat cara rawatan atau pembedahan yang lain untuk merawat buasir tersebut. Dari segi ubat-ubatan yang lain, ubat-ubatan tradisional, makjun dan sebagainya, mungkin saya akan dikecam disebabkan ini, tapi ubat-ubatan ini tiada kajian untuk membuktikan keberkesanannya. Tetapi ubat yang kita bagi, Diasmin-Hesperidin yang saya bagi tahu tadi, sudah dikenal pasti, ada clinical trial yang menunjukkan keberkesanannya. Baik. Difahamkan berkenaan tentang pembedahan laser. Sesuai doktor untuk pesakit buasir ini? Cara pembedahan laser sesuai untuk buasir yang kecil, tahap 1, tahap 2 dan sesetengah tahap 3. Ianya tidak sesuai untuk tahap 4. Apa yang kita buat sebagai pakar pembedahan, selepas pesakit mendapat bius, sama ada bius penuh, tidur, bius paruh badan, cucuk belakang, kita akan membuat bukaan luka yang kecil sebesar mungkin 1 cm. Kemudian kita akan memasukkan alat laser ke dalam dan membakar keseluruhan tisu-tisu buasir. Dan tisu-tisu buasir ini akan seterusnya menjadi parut. Kerana disebabkan luka bukaan itu kecil, risiko kesakitan selepas pembedahan itu sangat rendah. Risiko jangkitan kuman itu sangat rendah. Pembedahan di bahagian tubuh ni satu pembedahan yang kotor. Kerana najis melalui bahagian tersebut. So risiko jangkitan itu lebih tinggi nak dibandingkan dengan pembedahan yang lain. Tetapi disebabkan luka bukaan itu kecil, risiko jangkitan juga kecil, dan juga risiko pendarahan semasa dan selepas pembedahan juga sangat rendah. Jadi mungkin pesanan doktor kepada dalam konteks isu ini, apa ada prevention action yang boleh dilakukan untuk mengelakkan
kesan serius buasir ni, doktor? Okey, pertamanya kita perlu amalkan pemakanan yang seimbang, yang merangkumi sayur-sayuran, buah-buahan, pengambilan air lebih 1.5 liter sehari paling kurang jika tiada contraindication. Amalan tandas yang betul. Pergi ke tandas bila kita ingin membuang saja. Kalau nak main handphone semua atas kerusi, bukan di atas toilet pun. Dan jika ada masalah buasir, jangan segan untuk tampil ke depan. Kerana jika buasir itu berada di tahap 4, pesakit memerlukan pembedahan hemodiektomi yang lebih besar, yang mana kita perlu potong semua tisu-tisu buasir itu. Lukaannya lebih besar, sakitnya berpanjangan, risiko jangkitan kuman itu lebih tinggi dan juga pendarahan juga lebih tinggi. Baik, itu peringatan kepada kita semua ya. Terima kasih Dr. Muhammad Fadzil kerana bersama dengan kami untuk kita berkongsi berkenaan tentang buasir ini bukan aib.